Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang nonton rakaman perlawanan pada malam ini. Pada malam ini TBS Sports bersiaran di Padang Turf HUKM Ceras untuk aksi persahabatan di antara pasukan Wolf FC menentang pasukan Sumber FC. Dan Wolf FC yang mengenakan jersey berwarna kuning pada malam ini akan beraksi menentang pasukan Sumber FC yang mengenakan jersey berwarna putih untuk aksi persahabatan pada malam ini. Jadi kedua-dua pasukan ketika ini sedang bersedia untuk memulakan perlawanan. Kita juga sedang menunggu pengadil untuk meniupkan whistle sepak mula untuk aksi persahabatan pada malam ini. Jadi berikut adalah kesebelasan dan juga barisan pemain pasukan Wolf FC yang akan diturunkan. Kita harapkan satu persembahan yang baik ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Dan kalau ini pula barisan pemain yang akan diturunkan oleh pasukan Sumber FC untuk perlawanan malam ini. Jadi, kita harapkan di saat bola sepak Malaysia berada dalam situasi yang penuh kontroversi, namun bola sepak itu terus dimainkan di peringkat angka umbi ini. Di main Wolf FC dan juga pemain Sumber FC sudah pun masuk ke padang untuk bersalaman sebelum aksi persahabatan ini dilangsungkan. Jadi kita harapkan walaupun ini adalah perlawanan persahabatan, kita harapkan aksi-aksi menarik akan ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Selain itu, kita harapkan tiada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, seperti kecederaan-kecederaan yang tidak sepatutnya berlaku, ataupun pergaduhan atau pertelingkahan yang semestinya kita tidak mahukan. Okay, kita ambil gambar dulu guys. So kedua-dua pemain sudah pun mula bersalaman sebelum mulakan aksi pada malam ini. Saya harapkan perlawanan persahabatan ini akan berlangsung dengan lancar tanpa apa-apa perkara yang tidak diingini. Semoga kedua-dua pasukan dapat enjoy aksi pada malam ini. Nama je aksi persahabatan, tapi saya jangkakan pelbagai aksi yang menarik akan ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Jadi sepak mula akan dilangsungkan sebentar lagi. Jadi kedua-dua pasukan nampaknya sudah pun bersedia untuk sepak mula aksi persahabatan di antara pasukan Wolf FC menentang Sumber FC. Wolf yang mengenakan jersey berwarna kuning pada malam ini, manakala Sumber pula mengenakan jersey berwarna putih. Di perlawanan sudah pun dimulakan dengan pasukan Wolf memulakan sepak mula aksi pada malam ini.
Tidak banyak info sebenarnya saya dapat tentang kedua-dua pasukan, tapi kalau tak silap saya, TBR Sports pernah membuat rakaman perlawanan Sumber FC sebelum ini. Ini kali kedua mereka mengambil servis bersama kami. Kalau tak silap saya, mereka tewas dalam aksi tersebut. Namun kita harapkan untuk aksi kali ini mereka lebih bertenaga. Tapi cabaran mereka mungkin sedikit berbeza tentang Wolf FC pada malam ini. Hantaran untuk pasukan Sumber akan terus mengatur gerak daripada bahagian tengah. Dorongan ke sebelah kiri, ada pemain Wolf yang cuba untuk menghalang gerakan daripada pemain Sumber dari sebelah kiri. Oh, lepas akan ke byline, hantaran ke tengah. Sedikit lemah hantaran itu sebenarnya. Mudah untuk dikeluarkan oleh pertahanan Wolf. Bola dapat semula kepada Sumber. Oh, gerak yang baik, terus pergi ke byline, dikeluarkan oleh main pertahanan Wolf. Sepakan sudut pertama dalam perlawanan ini. Info sudut, clearance terus dilakukan. Bola itu memberikan sepakan sudut kedua untuk pasukan Sumber. Ada tadukan, mudah untuk didakap oleh penjaga gol Wolf. Arah jauh terus dilakukan. Dapat semula bola Sumber. Cuba melakukan kombinasi di tengah Wolf. Oh, lepas. Ini peluang yang baik untuk pasukan Wolf. Hantaran daripada sebelah kanan. Oh, terlepas pula percubaan yang dilakukan oleh penyerang pasukan Wolf. Kini Sumber akan cuba untuk melakukan serangan balas. Dorongan ke sebelah kiri. Ada rakan di sebelah kiri, memilih untuk pergi terus. Lawanan yang pada awalnya sedikit perlahan, tiba-tiba saja intensiti ditingkatkan. Okey, info untuk mereka yang baru saja menemani kami. Perlawanan ini akan dilangsungkan dengan 4 suku. Kita berada di suku pertama, di mana setiap suku akan mengambil masa 15 ke 20 minit saya jangkakan. Saya lepas dua pemain cuba menghalang pemain sayap Sumber itu. Foul diberikan oleh pengadil. Apakah yang akan direncanakan oleh pasukan Sumber melalui sepakan percuma ini? Terus melakukan hantaran ke hadapan. Masih lagi dalam kawalan Sumber. Terus melakukan kombinasi. Mana itu kekasaran yang dilakukan kepada pemain Wolf. Ini peluang yang baik untuk pasukan Sumber untuk mendapatkan sesuatu menerusi sepakan percuma ini. Saya kira untuk beberapa minit awal ini dilihat pasukan Sumber nampak lebih berbahaya, tapi ada juga serangan berbahaya yang dilakukan oleh pasukan Wolf tadi, terutamanya dari hantaran crossing yang dilakukan dari sebelah kanan tadi.
Cubaan terus dilakukan. Oh, nampak tidak jauh cubaan itu menerusi sepakan percuma yang dilakukan oleh pemain berjersey nombor 10 pasukan Sumber. Dua-dua pasukan dilihat mengambil approach untuk tidak bermain dari bawah. Terus melakukan hantaran ke bahagian tengah. Gerak oleh pemain Sumber. Terus melakukan serangan. Lepas. Adakah percubaan akan dilakukan? Percubaan terus dilakukan. Tindakan yang baik dilakukan oleh penjaga gol Wolf untuk menepis percubaan itu. Itu percubaan on target pertama mereka, pasukan Sumber. Dan melalui percubaan tersebut mereka mendapatkan sepakan sudut ketiga mereka dalam perlawanan ini. Arang ke tengah terus, ada tadukan. Masih lagi dalam kawalan Sumber. Jai rampas oleh Wolf. Akan cuba keluar daripada kawasan mereka Wolf. Oh, terlalu lambat. Berjaya juga dihantar ke sebelah kanan. Hantaran itu dibaca oleh pemain Sumber. Kini mereka mengawal semula bola. Lebarkan ke sebelah kanan. Belakang semula pasukan Sumber kepada penjaga gol mereka. Cuba untuk keluar daripada kawasan mereka pula pasukan Sumber. Terus melakukan kombinasi-kombinasi yang kemas di bahagian bawah. Taran yang baik, namun tidak berjaya dikawal oleh pemain Sumber. Itu kombinasi yang baik sebenarnya. Kini bola dapat semula kepada Wolf. Mereka masih lagi nampak tidak settle down dalam perlawanan ini. Tak kala pasukan Sumber terus melakukan hantaran-hantaran dan kombinasi yang cukup baik, saya kira. Terus dilakukan persirakan. Ada pemain Wolf melakukan interception. Ini bola dalam kawalan Sumber semula. Cuba melebarkan bola itu ke sebelah kanan. Namun terlalu lambat pula reaksi daripada pemain sayap Sumber. Kini peluang untuk pasukan Wolf. Oh, peluang untuk pasukan Wolf. Offside pula. Itu serangan yang berbahaya juga sebenarnya yang ditunjukkan oleh pasukan Wolf. Tak kala penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh pasukan Sumber. Jadi dalam kawalan Sumber melakukan kombinasi, membuat hantaran ke pada penyerang mereka, cuba melorongkan ke sebelah kiri. Luapkan oleh pemain Wolf. Ini ada lontaran untuk Sumber dari sebelah kiri. Jadi kita tunggu sebentar untuk menghormati azan isyak.
Jadi pengadil sudah pun meniupkan whistle semula untuk perlawanan dilangsungkan. Kita berehat sebentar tadi untuk menghormati azan isyak. Hantaran akan dilakukan oleh pemain Sumber di final third pasukan Wolf. Ada sedikit tolakan, fall kata pengadil, dan ini satu lagi peluang untuk pasukan Sumber mendapatkan sesuatu menerusi sepakan percuma ini. Mereka boleh saya katakan sudah banyak kali melakukan serangan-serangan berbahaya ke arah gawang pasukan Wolf. Taraf hapus dilakukan. Terlalu kuat pula hantaran itu, dan sepakan gol untuk pasukan Wolf. Ini peluang untuk pasukan Wolf merangka sesuatu. Kini mereka memulakan perlawanan dari serangan dari bahagian bawah. Hantaran terus dilakukan. Ada larian daripada pemain sayap Wolf. Oh, berjaya merampas bola. Bola masih lagi dalam kawalan. Akan cuba melakukan hantaran ke tengah. Dah akan pantas daripada penjaga gol Sumber untuk mendakap hantaran tersebut. Kini Wolf pula akan melakukan serangan. Gerak daripada sebelah kiri, masuk ke dalam. Tenang pemain pertahanan Wolf untuk merampas semula bola tersebut. Kini mereka akan berusaha untuk mengeluarkan bola dari kawasan mereka. Lakukan gerak dari sebelah kanan, terus melakukan hantaran ke tengah. Namun hantaran itu tidak berjaya pula dikawal oleh pemain penyerang Wolf. Nampaknya dalam beberapa minit ni pasukan Wolf sudah mula untuk cuba melakukan serangan-serangan. Kita masih lagi berada dalam suku pertama perlawanan. Tenang, cuba untuk mengeluarkan bola. Hantaran itu tepat kepada pemain Wolf. Wolf nampun berjaya dirampas mula oleh pemain Sumber. Ke mana hantaran itu sebenarnya?
Terus dalam kawalan Sumber, bergerak dari sebelah kiri sekali lagi, melakukan hantaran ke tengah. Cuba melebarkan ke sebelah kanan, namun berjaya dibaca oleh pertahanan Wolf. Namun mereka berjaya mendapatkan bola semula. Lorongan yang baik ke sebelah kiri. Adakah hantaran akan dilakukan? Oh, cuba lepas. Baik, lepas satu pemain. Dan berjaya mendapatkan sekali lagi sepakan sudut. Dapat oleh tu guys. Jadi mereka akan cuba untuk mendapatkan sesuatu sekali lagi menerusi sepakan sudut ini, pasukan Sumber FC. Terus melakukan hantaran ke tengah. Tandukan itu hampir-hampir sahaja, namun tidak kena tepat kepada kepala pemain Sumber. Kita nampaknya menghampiri minit-minit akhir suku pertama ini. Boleh saya katakan untuk suku pertama ini perlawanan lebih banyak dikuasai oleh pasukan Sumber dari segi penguasaan bola dan juga serangan-serangan yang dilakukan oleh mereka. Lebarkan ke sebelah kanan pasukan Wolf. Ada 3 pemain di hadapan. Terus melakukan hantaran jauh. Tidak berjaya dikawal oleh penyerang mereka. Ini Wolf akan merencanakan serangan balas. Dorongan yang baik dari sebelah kanan dikeluarkan oleh pemain pertahanan Wolf. Namun kini mereka masih lagi perlu mempertahankan gawang mereka. Masih lagi dalam kawalan Sumber. Hantaran terus dilakukan. Oh, ini peluang yang baik. Adakah percubaan akan dilakukan? Terlalu lemah pula percubaan itu. Saya jagakan lebih baik pemain yang berada di posisi tersebut terus melakukan percubaan. Sentuhan pertama beliau menggagalkan peluang tersebut. Namun bola masih lagi bersama pasukan Sumber. Melakukan hantaran. Clearance terus dilakukan. Bola masih lagi dalam permainan. Datang lagi Sumber FC. Masih lagi dalam kawalan. Cuba melakukan kombinasi, namun berjaya dikawal oleh pasukan Wolf. Kini serangan balas pantas dilakukan dari sebelah kanan. Dorongan cuba dilakukan cari penyerang mereka, namun pantas untuk pemain pertahanan Sumber membaca lorongan tersebut. Ini sebenarnya hantaran itu cuba dilakukan. Jauh dilakukan. Terus cari penyerang mereka. Cuba melakukan flick. Namun bola kembali dalam kawalan Wolf. Kini mereka akan cuba mendapatkan sesuatu. Ada 3 pemain di hadapan. Lorongan dilakukan. Namun pantas untuk pemain pertahanan Sumber mengeluarkan bola tersebut. Masih lagi dalam kawalan Wolf. Ada tekanan yang dilakukan oleh pemain Sumber. Lebarkan ke sebelah tengah.
Masih lagi dalam kawalan pasukan Wolf. Hantaran terus dilakukan. Peluang. Cubaan sekali lagi dilakukan. Oh, itu clear foul yang dilakukan oleh pemain Sumber. Ini kedudukan yang baik untuk dapatkan sesuatu menerusi sepakan percuma terus. Semestinya ini peluang keemasan untuk pasukan Wolf, tak kala pasukan Sumber lebih banyak menguasai perlawanan ini. Ya, jagakan ini percubaan terus akan dilakukan. Sudah semestinya di posisi ini. Terlalu tinggi pula percubaan tersebut dan tamatlah sudah suku pertama perlawanan ini di antara pasukan Wolf FC menentang Sumber FC. Kedudukan ketika ini masih lagi 0-0, di mana boleh saya katakan pasukan Sumber lebih banyak menguasai perlawanan. Namun tidak kurang juga main pasukan Wolf yang turut memberikan saingan hebat kepada pasukan Sumber. Jadi kita berehat sebentar dan kita kembali untuk suku kedua perlawanan. Jadi kedua-dua pasukan sudah pun bersedia untuk mulakan aksi suku kedua ini. Percubaan terus dilakukan oleh pemain Wolf. Itu respon yang awal dilakukan oleh Wolf dalam usaha mereka mencari gol pembukaan dalam perlawanan ini. Untuk suku pertama tadi adil untuk saya katakan bahawa perlawanan lebih banyak dikuasai oleh pasukan Sumber. Namun semestinya untuk suku kedua ini respon yang lebih baik perlu dilakukan oleh pasukan Wolf untuk cuba memberikan cabaran lebih baik. Mereka ketika ini nampaknya lebih kemas dalam rangkakan serangan mereka. Lebarkan ke sebelah kiri, ada pemain Sumber melakukan tekanan. Lepas dua pemain, terlalu kuat pula sentuhan yang dilakukan oleh pemain Wolf tadi. Bola berjaya dirampas oleh pasukan Sumber. Masih lagi dalam kawalan Wolf. Cuba mencerakkan namun tidak berjaya. Berjaya dirampas mula. Dorongan ke hadapan yang cuba dilakukan namun tiada larian dari penyerang-penyerang Wolf untuk mendapatkan hantaran tersebut. Kini Sumber pula akan cuba untuk melakukan serangan balas. Tidak tepat dorongan itu, berjaya dibaca oleh Wolf. Terus menghantar ke hadapan. Gerak yang cuba dilakukan oleh para pemain Wolf di awal suku pertama ini nampak sedikit efektif berbanding apa yang mereka cuba lakukan di suku pertama. Mungkin Wolf datang semula untuk cuba mencari gol pertama dalam perlawanan ini. Cuba lepas, berjaya dikeluarkan oleh pemain Wolf. Gerak yang baik, dilebarkan ke sebelah kanan. Namun kombinasi yang cuba dibina tidak berjaya. Mudah untuk dibaca oleh pemain Sumber. Sedikit info tentang padang turf di HUKM ini. Padang ini betul-betul berada dalam kompleks hospital Universiti Kebangsaan Malaysia di Ceras, bersebelahan dengan stadium bola sepak Kuala Lumpur. Kalau ada siapa-siapa yang nak
Main bola di sini nak rasa vibe main bola dekat kawasan Kuala Lumpur ni, boleh book padang ni guys. Bagi saya antara padang yang baik juga. Clearance dilakukan oleh pemain Wolf. Mereka akan cuba keluar daripada kawasan pertahanan mereka. Kawalan kemas di bahagian tengah. Ada 3 pemain Wolf yang melakukan larian ke hadapan. Kini gerak dilakukan dari sebelah kiri ke belakang semula. Taran terus dilakukan. Itu lorongan yang baik juga sebenarnya. Tidak kata pengadil. Namun sudah offside sebenarnya. Itu gerakan berbahaya juga yang dilakukan oleh pemain Wolf. Mereka memulakan suku kedua ini dengan baik juga berbanding suku pertama tadi yang di mana mereka nampak sedikit gopoh. Cuba drive bola tu ke hadapan. Hantaran ke bahagian kanan tidak berjaya. Kini gerak oleh pasukan Wolf. Hantaran jauh ke sebelah kiri. Namun terlalu kuat pula untuk dikawal oleh pemain sayap pasukan Sumber. Ini pasukan Wolf akan melakukan hantaran jauh, terus mencari penyerang mereka. Mudah untuk di-intercept. Ada protes daripada pemain Wolf yang mengatakan ada handball, namun tidak kata pengadil. Terus menggerakkan bola ke sebelah kanan. Berjaya dirampas oleh pemain Sumber. Kini mereka akan merencanakan serangan, terus melakukan hantaran ke sebelah kiri, namun hantaran itu terlalu jauh untuk dikejar oleh rakan sepasukan. Nampak Wolf lebih baik. Oh, hampir-hampir saja lontaran itu dapat kepada pemain Sumber. Namun akhirnya berjaya dikawal semula oleh pasukan Wolf, terus melakukan hantaran ke bahagian kanan. Sedikit kuat pula hantaran itu. Bola masih lagi dalam perlawanan. Oh, baik. Itu skill yang baik untuk melepasi tekanan yang diberikan oleh pasukan Wolf. Namun mereka berjaya mendapatkan bola semula. Terus melakukan hantaran ke tengah. Oh, ini peluang yang baik. Dikeluarkan oleh pemain Sumber. Bola masih lagi bersama pasukan Wolf. Terus melakukan percubaan. Mudah didakap oleh penjaga gol Sumber. Nampaknya pasukan Wolf lebih bertenaga di suku kedua ini. Kemana sebenarnya hantarannya cuba dilakukan, namun berjaya dirampas oleh pasukan Sumber. Ada gerak dari sebelah kiri. Lepas. Ini peluang untuk pasukan Sumber mendapatkan sesuatu. Masuk ke dalam, ke belakang semula. Masih lagi dalam kawalan pasukan Sumber. Cuba mencari ruang untuk melakukan percubaan. Namun ramai dah pemain Wolf untuk cepat turun untuk melakukan kerja-kerja defending. Jaya dirampas mula. Tiada siapa pula yang melakukan larian. Masih lagi dalam kawalan Sumber. Terus mencari rakan di hadapan, namun tiada larian yang dilakukan. Oh, sentuhan tu sedikit berat. Hampir saja peluang diberikan kepada pasukan Sumber. Arah sekali lagi ke sebelah kanan.
Oh, tidak larat pula untuk dikejar oleh pemain Wolf tadi. Bola mudah untuk dirampas oleh pemain Sumber. Ini Sumber akan cuba untuk merencanakan serangan dari sebelah kiri. Cuba melakukan kombinasi. Masih lagi dalam kawalan mereka. Taran ke hadapan. Oh, kesilapan. Namun hampir-hampir saja ruang diberikan kepada pemain Sumber. Oh, ada hadangan daripada kad kuning dilayangkan oleh pengadil kepada pemain Sumber yang menghalang sepakan oleh penjaga gol Wolf tadi. Boleh saya katakan intensiti di suku kedua ini lebih tinggi berbanding suku kedua tadi. Maafkan saya, suku pertama tadi. Cuba menghantar cairakan di sebelah kanan, namun tidak berjaya. Kalau suku pertama tadi, perlawanan nampak jelas lebih dikuasai oleh pasukan Wolf, pasukan Sumber. Untuk suku kedua ni nampak equal kedua-dua pasukan. Dalam kawalan pasukan Sumber, lebarkan ke sebelah kiri. Dua pemain cuba menghalang gerakan tersebut, namun ada salah faham. Ini lontaran untuk pasukan Wolf. Size kontrol yang baik. Cuba lepas, namun ada pemain Sumber. Lontaran ke hadapan terus dilakukan, cari penyerang mereka. Berjaya rampas oleh pemain pertahanan Sumber. Mereka cuba mengawal bola tersebut. Oh, ini peluang yang baik untuk pasukan Wolf. Adakah percubaan akan dilakukan? Lorongan. Peluang. Terlalu perlahan pula percubaan yang dilakukan oleh penyerang Wolf tadi. Itu adalah peluang keemasan juga. Saya rasakan perlu lebih tenang untuk mengawal bola itu terlebih dahulu, kerana ya ada pemain pertahanan Sumber yang ada di situ untuk memberikan tekanan. Ini pasukan Wolf datang lagi. Lakukan hantaran ke tengah. Jaya dirampas. Oh, dapat semula kepada pasukan Wolf. Percubaan terus dilakukan. Lalu perlahan pula percubaan yang dilakukan oleh pemain Wolf tadi. Macam saya perkatakan tadi, di suku kedua ini, pasukan Wolf nampak lebih bertenaga dalam melakukan serangan. Geser posisi, geser. Posisi geser. Mereka banyak kali juga berjaya menggagalkan serangan-serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Sumber dalam perlawanan ini. Cuba melakukan gerak, berjaya dirampas semula oleh Wolf. Kini mereka akan melancarkan serangan sekali lagi. 3 option, namun lorongan itu berjaya dirampas oleh pemain Sumber. Oh, cuba melakukan kombinasi namun gagal. Taran terus dilakukan, cari rakan di hadapan. Mudah untuk pasukan Sumber keluar daripada tekanan yang diberikan oleh pemain Wolf. Taran ke hadapan terus dilakukan. Ada larian daripada pemain berjersey nombor 7. Cuba merampas bola. Oh, ini peluang untuk Sumber. Adakah percubaan yang dilakukan? Heroics yang dilakukan oleh pemain pertahanan Wolf untuk menghalang percubaan tersebut. Di saat pasukan Wolf lebih banyak melakukan serangan, tiba-tiba saja peluang keemasan
Berjaya dicipta oleh pasukan Sumber, namun pemain pertahanan Wolf itu melambungkan badan beliau untuk menghalang percubaan tersebut. Namun kini pasukan Wolf perlu untuk pertahankan gawang mereka daripada sepakan sudut pendek ini. Cari siapa di situ. Ini akan dikeluarkan oleh pasukan Wolf. Akan cuba menggerakkan sesuatu menerusi gerakan ini ke sebelah kiri, ke belakang semula. Bola masih lagi dalam permainan. Dorongan ke tengah, kawal oleh pasukan Wolf. Cubaan terus dilakukan, namun terlalu perlahan pula percubaan itu. Akan jauh daripada para pemain Sumber. Tidak berjaya mencari penyerang mereka. Sekali lagi Wolf akan cuba merencanakan serangan. Masih lagi dalam kawalan. Antara first timer yang tidak berjaya mencari rakan di sebelah kiri. Ada tekanan yang diberikan oleh penyerang Sumber untuk merampas bola di hadapan. Masih lagi dalam kawalan Wolf. Mereka lebih banyak menguasai permainan di suku kedua ini. Berjaya dibaca oleh pemain pertahanan Sumber. ...15 minit sudah berlalu. Kita di minit-minit akhir suku kedua ini. Kita harapkan ada jaringan yang dihasilkan, sama ada dari pasukan Sumber ataupun pasukan Wolf. Dorongan yang baik daripada pasukan Sumber. 1 lawan 1, peluang. Berjaya ditepis oleh penjaga gol. Sekali lagi peluang keemasan untuk pasukan Sumber. Tidak pasti sama ada bola itu ditepis oleh penjaga gol ataupun sebenarnya bola itu terkena tiang. Ada gerak sekali lagi oleh pasukan Sumber. Dorongan itu berjaya dibaca oleh pemain pertahanan Wolf. Ini peluang untuk pasukan Sumber pula lebih banyak melakukan serangan. Lepas mereka terpaksa untuk cuba mempertahankan gawang mereka daripada serangan bertarik arus daripada pasukan Wolf sebentar tadi. Gerak terus daripada tengah. Dorongan dilakukan. Bahaya kedudukan ini untuk pasukan Wolf. Dan terus dilakukan tindakan awal yang baik juga daripada penjaga gol Wolf untuk memastikan penyerang pasukan Sumber berjersey nombor 7 ini sekali lagi tidak dapatkan peluang untuk melakukan percubaan. Dan terus dilakukan oleh pemain Wolf. Itu clearance yang baik juga sebenarnya. Bersorangan sahaja pemain Wolf di bahagian menyerang. Turning yang baik dilakukan oleh pemain Sumber ini. Gerak terus melakukan kombinasi. Hantaran terus dilakukan. Cari rakan. Sekali lagi berjaya dibaca oleh pemain pertahanan Wolf. Sudah beberapa kali sebenarnya pasukan Sumber cuba melakukan diagonal ball ke arah penyerang mereka di sebelah kiri, namun berjaya dipatahkan oleh centre back pasukan Wolf. Sekali lagi taran jauh dilakukan.
Ini bola dalam kawalan pasukan Sumber. Akan cuba menggerakkan bola sekali lagi dari sebelah kiri, di mana mereka berjaya melakukan banyak peluang-peluang dan percubaan. Nak mengambil patient approach nampaknya mereka. Taran jauh terus dilakukan, cari rakan di bahagian tengah. Mudah dibaca oleh pemain Wolf, ke belakang semula. Cepat pakai, cepat pakai. Boleh saya katakan walaupun belum ada lagi jaringan, banyak juga aksi-aksi menarik yang ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. Terus melakukan kombinasi pasukan Wolf ke belakang semula. Drive bola tu ke tengah. Itu lorongan yang baik juga sebenarnya. Ada pemain Wolf yang mengatakan foul, namun pengadil mengatakan tidak. Lorongan ke sebelah kanan. Taran cuba dilakukan namun dibaca oleh pemain pertahanan Wolf. Bola dapat semula kepada pasukan Sumber, namun dirampas semula oleh pasukan Wolf. Intensity kini nampak lebih perlahan. Taran terus ke hadapan mencari rakan. Ada larian yang baik dari sebelah kiri. Cahaya dikeluarkan oleh pemain Sumber. Hantaran ke dalam untuk pasukan Wolf. Di minit-minit akhir suku kedua ini, mereka akan cuba mendapatkan sesuatu. Crossing yang dilakukan berjaya didakap oleh penjaga gol dan tamatlah sudah suku kedua perlawanan. Penuh dengan aksi suku kedua ini, tapi masih lagi belum ada jaringan yang dihasilkan. Untuk suku kedua ini, pasukan Wolf nampak lebih bertenaga untuk melakukan serangan. Ada juga beberapa percubaan-percubaan yang berjaya dilakukan. Kalau untuk pasukan Sumber, turut ada percubaan-percubaan berbahaya namun berjaya digagalkan oleh pemain pertahanan Wolf. Jadi kita harapkan untuk skor ketiga nanti ada jaringan yang berjaya dihasilkan. Telah pun berlangsung suku ketiga untuk aksi persahabatan di antara pasukan Wolf dan juga pasukan Sumber FC. Kita boleh lihat di suku kedua tadi, dua-dua pasukan bernafsu untuk membuka tirai jaringan dalam aksi persahabatan ini. Kedudukan masih lagi 0-0. Jadi untuk suku ketiga ini, kita harapkan ada jaringan yang berjaya dihasilkan, sama ada daripada pasukan Wolf ataupun pasukan Sumber. Sini bola dalam kawalan pasukan Sumber. Hantaran terus dilakukan ke hadapan, dapat kepada rakan di sebelah kiri, namun cukup untuk pasukan Wolf mengeluarkan bola tersebut.
Cahaya dirampas oleh pasukan Wolf. Kini mereka akan bergerakkan serangan balas ke belakang semula. Jadi kita harapkan intensiti yang lebih baik berjaya ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Hantaran jauh berjaya mendapatkan pemain di sebelah kiri, namun kedudukan sudah pun offside. Dari segi penguasaan bola, boleh saya katakan kalau kita campur suku pertama dan suku kedua tadi, nampak ada sedikit kelebihan untuk pasukan Sumber, terutamanya di suku pertama tadi. Namun pasukan Wolf nampaknya lebih garang di suku kedua. Hantaran tengah ke tengah, peluang untuk pasukan Sumber. Ada pintasan yang pantas dilakukan oleh pemain Wolf tadi. Namun sepakan sudut itu yang berjaya dihasilkan oleh pemain Sumber tidak berjaya. Tahasan yang baik juga sebenarnya daripada pemain Wolf tadi untuk menghalang daripada pemain Sumber melakukan percubaan. Sekali lagi diagonal ball yang cuba dihasilkan oleh pemain Wolf. Sekali lagi offside. Perlu lebih berhati-hati, perlu lebih tepat untuk melakukan hantaran. Sekali lagi dalam kawalan pasukan Sumber melakukan kombinasi di kawasan sendiri ketika ini. Terus melakukan lorongan, namun tidak berjaya mendapatkan rakan. Kini pasukan Wolf akan melakukan serangan, lebarkan ke sebelah kiri. Melakukan kombinasi, mencari ruang untuk melakukan percubaan. Cuba mencari foul, namun tidak kata pengandil. Clearance terus dilakukan oleh pemain pertahanan Sumber. Tarang ke tengah terus, rendah. Clearance itu tidak berjaya. Bola dapat semula kepada pasukan Wolf. Cubaan itu tidak tepat pula oleh main Wolf. Hantaran jauh terus dilakukan oleh Sumber. Cahaya mengawal bola Sumber. Hantar bola ke sebelah kiri. Ada sedikit tarikan, namun berjaya dikawal oleh pasukan Wolf. Terus melakukan lorongan ke sebelah kanan. Berjaya dihalang oleh pemain Sumber. Kini lontaran ke dalam untuk pasukan Wolf. Mereka lebih banyak melakukan serangan di suku kedua dan suku ketiga ini. Terus bernafsu untuk membuka tirai jaringan dalam perlawanan ini. Ke belakang semula. Pasukan Wolf yang mengenakan jersey berwarna putih ni, design jersey ni mengingatkan saya kepada pasukan Swansea City. Kalau pasukan Wolf yang mengenakan jersey berwarna kuning ini,
macam pasukan Malaysia kita. Jadi bila jaringan pertama akan dihasilkan dalam perlawanan ini? Tak kala perlawanan ini sudah pun tiba di suku ketiga, masih lagi belum ada jaringan yang dihasilkan. Gerak oleh pasukan Wolf, dapat ke depan yang berjersey nombor 23 melakukan percubaan terus. Namun tidak tepat pula percubaan jauh yang cuba dilakukan. Terus melakukan hantaran jauh. Pasukan Sumber lebarkan ke sebelah kiri, ada larian ke hadapan, terus cuba untuk mencari rakan, namun tidak tepat pula hantaran itu. Bola dalam kawalan pasukan Wolf, dalam pasukan Sumber pula berjaya dirampas oleh pasukan Wolf. Ini cuba melakukan serangan balas, namun ada 3 pemain mengawal pemain tersebut. Ada sikit situasi kelang kabut, namun bola dapat semula kepada pemain Wolf. Clearance terus dilakukan oleh pemain Wolf. Kawalan yang baik untuk menggerakkan bola di sebelah kiri. Pantas tindakan yang dilakukan oleh pemain pertahanan Wolf untuk memastikan serangan itu berjaya dipatahkan. Namun lontaran ke dalam untuk pasukan Sumber. Foul throw diberikan oleh pengadil. Ia terus dilakukan oleh Sumber. Gila nak gol ni guys. Nak kata percubaan ke arah gol tu tak ada. Cuba melakukan crossing, namun cekap pemain pertahanan Wolf untuk memastikan serangan itu tidak berlanjutan. Sudah beberapa kali beliau beraksi baik untuk mematahkan serangan pasukan Sumber. Saya rasakan itu adalah pemain yang sama di separuh masa, maafkan saya, suku pertama dan kedua tadi. Tenang pasukan Wolf. Kini mereka nampak lebih settle in. Terus melakukan hantaran jauh, mencari rakan di sebelah kanan. Keluarkan oleh pemain Sumber. Ada pertukaran sebenarnya yang dilakukan oleh pemain Sumber. Saya rasakan ini adalah pertukaran pertama dalam perlawanan yang dilakukan. Mungkin sikit kecederaan. Taran ke dalam oleh pasukan Wolf. Oh, itu gerak yang baik. Namun sudah pun offside. Sedikit sajalah offside. Kalau ada VAR boleh cek VAR, tapi sayang untuk aksi persahabatan hari ini tiada VAR. Kini pasukan Sumber pula akan melancarkan serangan. Cubaan terus dilakukan. Tepat pula kepada penjaga gol Wolf. Ini pasukan Wolf pula akan cuba melakukan serangan balas. Gerak daripada sebelah kiri, pemain berjersey nombor 12. Masih lagi dalam kawalan Wolf. Terus melakukan lorongan ke hadapan.
Clearance tinggi dilakukan. Taran ke dalam terus. Gerak di sebelah kiri. Oh, ada tarikan. Adakah kad kuning akan dilayangkan? Ya. Kerana nampak seperti pemain sayap Wolf tu tadi dah berjaya melepasi pemain pertahanan. Namun ada tarikan yang dilakukan oleh pemain pertahanan kiri pasukan Sumber. Ini Wolf akan cuba mendapatkan sesuatu menerusi sepakan percuma ini. Adakah dia akan melakukan percubaan terus atau melakukan hantaran kepada rakan sepasukan yang sedang menunggu untuk mendapatkan jaringan pertama dalam perlawanan ini. Hantaran terus dilakukan. Jaya ditepis oleh penjaga gol Sumber. Kini sepakan sudut untuk pasukan Wolf pula. Nampak lebih berbahaya pasukan Wolf di suku ketiga ini. Terus melakukan hantaran, cari rakan di tengah. Ada ketandukan, peluang dikeluarkan oleh pemain pertahanan Sumber. Bola masih lagi dalam kawalan Wolf. Hantaran ke tengah. Clearance terus dilakukan. Dengan clearance ini pasukan Sumber sedikit boleh menarik nafas lega selepas kubu mereka terpaksa menghalang serangan bertarik arus daripada pasukan Wolf. Kini bola masih lagi bersama pasukan Wolf. Ruangan ke tengah berjaya dibaca oleh pemain Wolf. Percubaan terus dilakukan. Tepisan yang baik. Adakah ada follow up? Oh. Dua kali penjaga gol Sumber berjaya menepis bola. Terus clearance dilakukan oleh pemain Sumber. Bola masih lagi bersama pasukan Wolf. Oh, foul kata pengadil. Bertali arus serangan yang dilakukan oleh pasukan Wolf. Nampaknya pasukan Sumber menghadapi kesukaran untuk mengeluarkan bola daripada kawasan mereka. Ada dua percubaan tadi. Satu daripada jarak jauh yang berjaya ditepis oleh penjaga gol Sumber. Kemudian follow up itu tidak berjaya juga disudahkan oleh pasukan Wolf. Namun kini sepakan percuma dari jarak yang cukup baik. Terus mencari sudut bahagian kanan, namun mudah dibaca oleh penjaga gol Sumber. Kalau beliau tak tepis bola tu tadi, saya rasakan perlawanan ini sudah didahului oleh pasukan Wolf. Kini mereka datang lagi. Lorongan yang baik, cuba mencari rakan. Berjaya di-intercept oleh pemain Sumber. Kini serangan balas yang baik daripada pasukan Sumber. Gerak di sebelah kanan. Cuba lepas, namun tenang pemain pertahanan Wolf untuk menyekat gerakan tersebut. Kini mereka datang lagi Wolf. Rongan ke sebelah kiri. Cuba melakukan kombinasi, namun tergelincir. Dua pemain berjaya merampas bola. Gerak terus ke tengah bagi Wolf. End-to-end staff daripada kedua-dua pasukan. Serangan balas yang baik juga tadi daripada pasukan Sumber, namun
berjaya dipatahkan oleh pemain pertahanan Wolf. Untuk suku ketiga ini, nampaknya pasukan Wolf cukup bertenaga, cukup menginginkan gol pertama dalam perlawanan ini. Tak kala kedudukan masih lagi 0-0. Terus melakukan hantaran, akan cuba melakukan gerak. Itu lorongan yang baik juga. Emas tindakan daripada penjaga gol Sumber tadi. Masih teringat di kepala saya tentang heroics yang ditunjukkan oleh penjaga gol Sumber tadi, menghalang percubaan daripada pasukan Wolf. Dua percubaan sebenarnya. Namun pasukan Sumber masih lagi dalam tekanan untuk cuba menghalang serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Wolf. Mereka banyak melakukan kombinasi yang baik. Terus melakukan hantaran ke tengah. Hantaran itu tidak jauh. Hantaran ke tengah sekali lagi mencairkan. Berjaya dikeluarkan oleh pemain pertahanan Sumber. Dan terus dilakukan. Nampaknya tiada siapa yang berada di bahagian atas untuk pasukan Sumber. Bola dapat semula kepada pasukan Wolf. Mereka datang lagi untuk melakukan serangan. Ada 3 pemain di hadapan. Lepas mencari ruang untuk melakukan hantaran. Ini peluang yang baik untuk pasukan Wolf. Sekali lagi ditepis oleh penjaga gol Sumber. Oh, satu persembahan yang cukup baik. Oh, kesilapan. Peluang untuk pasukan Sumber. Namun bola sudah pun keluar. Sekali lagi tindakan yang cukup baik dilakukan oleh penjaga gol Sumber untuk sekali lagi menghalang percubaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Wolf. Percubaan itu terlalu tinggi pula. Jadi tamatlah sudah suku ketiga perlawanan persahabatan ini. Kedudukan masih lagi 0-0. Tak kala pasukan Wolf banyak melakukan percubaan berbahaya. Jadi kita harapkan ada gol yang dijaringkan. Kalau kita melihat 3 suku ni, boleh kata penuh dengan aksi. Perlawanan ini memang deserve untuk ada gol. Jadi kita lihat seketika untuk kita sambung di suku keempat nanti. Jadi kita kembali untuk suku terakhir. Aksi persahabatan di antara pasukan Sumber dan juga pasukan Wolf. Kedudukan masih lagi 0-0. Walaupun ada beberapa aksi-aksi menarik berjaya ditonjolkan oleh kedua-dua pasukan. Jadi kita harapkan untuk suku keempat ini ada jaringan yang dihasilkan. Hantaran itu baik sebenarnya. Ini peluang yang baik untuk pasukan Wolf. Berjaya dikawal oleh pertahanan Sumber. Ada kecederaan daripada sepakan yang dilakukan tadi. Okey ke tak tu guys? Bola tu sebenarnya kuat. Cubaan yang dilakukan oleh pemain Wolf tadi. Okey. Ada kecederaan yang bahaya.
Perlawanan kembali dimulakan. Ini pasukan Sumber akan cuba melakukan serangan. Lepas ada gerak dari sebelah kanan. Dua pemain cuba menghalang gerakan ini. Masih lagi dalam kawalan Sumber. Oh, ini peluang untuk Sumber. Terlalu perlahan pula percubaan itu. Sudah ada dua pemain pertahanan Wolf untuk menghalang percubaan yang dilakukan oleh pemain Sumber itu. Itu percubaan pertama dalam suku terakhir ini. Masih lagi dalam kawalan Wolf. Hantaran ke tengah terus dilakukan. Berjaya dibaca oleh pemain pertahanan Sumber. Kini Sumber akan datang untuk melakukan serangan. Adakah lorongan akan dilakukan? Namun sedikit salah faham pula. Oh, ada kekasaran yang berlaku. Dua pemain terbaring dah. Okey ke tak tu? Kerana pelanggaran itu nampak cukup keras. Hati-hati guys, besok nak kerja ni. Kita mengharapkan tiada kecederaan-kecederaan yang serius akan berlaku. Kedua-dua pemain terbaring ketika ini. Pelanggaran itu cukup keras sebenarnya. Perlawanan terpaksa dihentikan seketika. Kedua-dua pemain masih lagi terbaring. Apa sebenarnya yang berlaku? Pemain Sumber masih lagi terbaring. Namun kita dapat lihat pemain Wolf sudah pun duduk. Takat ini mungkin tiada kecederaan serius yang berlaku ke atas pemain Wolf. Fokus kini terarah kepada pemain Sumber yang masih lagi terbaring. Okey ke tak tu bang? Kita harapkan tiada kecederaan-kecederaan yang serius berlaku dalam perlawanan persahabatan sosial seperti ini. Okey ke tak tu? Sebab nampak macam tak boleh bangun. Okey. Okey, nampak mungkin ada kecederaan serius. Namun nasihat saya adalah untuk selepas ini terus pergi ke klinik untuk melakukan check up. Takut ada apa-apa yang berlaku di bahagian dalam badan pula. Jadi kita doakan kedua-dua pemain yang menghadapi kecederaan tadi supaya selamat dan tiada kecederaan serius yang berlaku kepada mereka. Jadi perlawanan akan disambung. Kedua-dua pemain sudah pun digantikan. Kini tumpuan beralih semula kepada perlawanan. Wolf datang lagi, terus melakukan hantaran ke hadapan. Ini peluang untuk pasukan Wolf. Percubaan terus dilakukan. Mudah didakap oleh penjaga gol Sumber. Yang boleh saya katakan menunjukkan aksi yang cukup cemerlang dalam perlawanan ini. Gagalkan beberapa percubaan-percubaan berbahaya daripada pasukan Wolf.
Turning yang cukup baik daripada pemain berjersey nombor 17. Cuba melakukan kombinasi dengan pemain tengah namun tidak berjaya. Fall. Ni pasukan Sumber berjaya mendapatkan fall ini sekurang-kurangnya untuk menenangkan sikit keadaan, mengurangkan tekanan-tekanan yang diberikan oleh pemain Wolf. Terus melakukan hantaran jauh. Kombinasi baik. Masih lagi dalam kawalan Sumber. Cuba melakukan lorongan namun berjaya dirampas oleh pasukan Wolf. 3 pemain di hadapan pasukan Wolf. Ada tolakan. Itu fall kata pengadil. Kini pasukan Wolf akan cuba mendapatkan sesuatu menerusi sepakan percuma ini. Mereka menguasai permainan sepenuhnya, boleh saya katakan, untuk suku ketiga tadi. Untuk suku keempat ni sudah pasti mereka inginkan jaringan. Hantaran terus dilakukan, berjaya dibaca oleh pemain Sumber. Namun bola terkena tangan pemain Wolf, saya jangkakan tadi. Terus melakukan hantaran jauh. Masih lagi dalam kawalan Wolf. Terus melakukan hantaran ke hadapan. Ada tekanan yang diberikan oleh pemain Wolf. Dapat semula Wolf. Namun bijak tindakan daripada pemain Wolf ini untuk memastikan bola milik mereka menerusi lontaran ke dalam. Taharan ke dalam dilakukan. Ke belakang semula pasukan Sumber. Kita tinggal lebih kurang 7 ke 8 minit lagi sebelum whistle penamat. Masih lagi belum ada jaringan. Kedudukan masih lagi 0-0. Oh, baik. Tahanan yang ditunjukkan oleh pasukan Sumber. Kini mereka bergerak dari sebelah kiri. Hantaran ke depan terus dilakukan. Tindakan awal. Oh, ini peluang untuk Sumber. Cubaan terus dilakukan. Dan itu dia. Kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol Wolf. Dan berjaya disudahkan oleh pemain berjersey nombor 23 Sumber ini. Ini mereka bergerak dari sebelah kiri. Hantaran ke depan terus dilakukan. Tindakan awal. Oh, ini peluang untuk Sumber. Cubaan terus dilakukan. Dan itu dia. Kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol Wolf. Dan akhirnya gol pertama perlawanan berjaya dihasilkan. Dan ianya datang dari pasukan Sumber FC. Saya rasakan sedikit kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol Wolf tadi.
Clearance beliau tidak kuat. Bola itu terus dapat kepada pemain Sumber. Dan beliau bijak untuk melihat gawang gol yang terbuka luas. Dan percubaan tepat dan juga tenang yang dilakukan oleh pemain Sumber itu berjaya menghasilkan gol pertama untuk pasukan mereka. Jadi apakah respon daripada pasukan Wolf dalam perlawanan ini? Dilebarkan ke sebelah kanan. Sudah pun offside. Gol itu sudah semestinya akan membuka lembaran baru dalam perlawanan ini. Tak kala pasukan Wolf lebih banyak menguasai permainan di suku ketiga dan awal suku keempat ini, tiba-tiba saja mereka dihukum dengan jaringan pendahuluan daripada pasukan Sumber. Ini Sumber datang lagi, 3 pemain di hadapan, masuk ke dalam. Lepas namun berjaya dikawal oleh pemain Wolf. Tinggal berapa minit saja lagi sebelum perlawanan ditamatkan. Masih ada lagi masa sebenarnya untuk pasukan Wolf mencari sesuatu dalam perlawanan ini. Dan jaringan itu sudah pasti berikan impak negatif kepada motivasi pemain Wolf. Namun mereka perlu lebih kekal bertenaga untuk cuba mencari gol penyamaan. Ini gerak yang baik daripada pasukan Sumber. Lepas masih lagi dalam kawalan pasukan Sumber, dilebarkan ke sebelah kanan. Tiada pemain yang mengawal. Namun bola itu sudah pun keluar. Itu peluang sebenarnya untuk pasukan Sumber mendapatkan sesuatu. Namun hantaran daripada pemain mereka terlalu kuat untuk pemain sayap kanan mereka mengawal bola tersebut. Melakukan hantaran ke hadapan. Ada larian. Untuk lakukan itu foul, kata pengadil. Ini peluang untuk pasukan Wolf mencari sesuatu. Mungkin menerusi hantaran jauh ini. Sudah pasti mereka akan teringat-ingat kepada percubaan yang dilakukan di suku ketiga tadi, di mana penjaga gol Sumber berjaya menyelamatkan bola tersebut. Hantaran ke tengah dilakukan. Peluang untuk terlalu kuat pula untuk pasukan Sumber. Hantaran ke tengah sekali lagi. Masih lagi dalam kawalan Wolf. Cuba dikeluarkan oleh pasukan Sumber. Hantaran ke hadapan. Dan terus dilakukan mencairahkan di sebelah kiri. Ini Sumber akan cuba bergerak ke hadapan. Mereka lebih tenang selepas berjaya menjaringkan gol yang mereka cari tadi. Hantaran ke hadapan, ada larian. Masih lagi dalam kawalan Wolf. Akan cuba mengeluarkan bola. Ini mereka bergerak ke hadapan pasukan Wolf. Dah berapa minit sahaja lagi sebelum perlawanan tamat. Masih ada lagi sedikit masa untuk pasukan Wolf mencari sesuatu dalam perlawanan ini. Jaya dirampas oleh pasukan Sumber. Sudah pun offside sebenarnya tadi. Hantaran jauh terus dilakukan. Pasukan Wolf cuba mengawal bola. Cuba melakukan kombinasi ke belakang semula pasukan Sumber. Mereka akan cuba bertindak dengan lebih tenang untuk memastikan tiada kesilapan-kesilapan yang
boleh menghukum mereka tak kala mereka sudah pun mendahului perlawanan ini. Dan ke hadapan, clearance lipat dilakukan. Terus melancarkan bola ke hadapan. Bola dalam kawalan pasukan Sumber. Tenang untuk mengawal bola tersebut. Kini mereka bergerak ke hadapan, memburu gol kedua mereka dalam perlawanan ini. Dorongan itu nampak sudah offside, tapi tidak sebenarnya. Ada gerak di sebelah kiri. Mereka hantaran ke tengah dilakukan. Dan itu dia. Gol kedua akhirnya berjaya dihasilkan. Menerusi gerakan yang cukup baik dari sebelah kiri. Sudahkan oleh kapten mereka, pemain berjersey nombor 25. Mereka bergerak ke hadapan, memburu gol kedua mereka dalam perlawanan ini. Dorongan itu nampak sudah offside, tapi tidak sebenarnya. Ada gerak di sebelah kiri. Mereka hantaran ke tengah dilakukan. Dan itu dia. Itu serangan balas yang cukup baik. Berjaya dilancarkan oleh pemain Sumber FC. Dan semestinya gol kedua itu akan memberi impak negatif kepada para pemain Wolves. Mereka bolos 2 gol di suku keempat ini. Hanya beberapa minit saja lagi tinggal. Bola tu bulat, apa-apa saja boleh berlaku. Mungkin ada jaringan yang akan dihasilkan oleh pemain Wolf. Dan percubaan ini peluang untuk mereka. Dakan yang cukup baik dilakukan oleh pemain pertahanan Sumber. Saya rasakan perlu lebih pantas pemain penyerang Wolf tadi untuk melakukan percubaan. Kalau berjaya melakukan percubaan tadi, saya jangkakan game on. Sepakat sudut untuk pasukan Wolf. Side netting. Berapa minit sahaja lagi tinggal. Adakah pasukan Sumber akan mendapatkan gol ketiga mereka, ataupun ada jaringan balas daripada pasukan Wolf? Dorongan yang baik, tidak offside. Ada gerak dari sebelah kanan. Pantas gerakan daripada pemain pertahanan Wolf untuk mematahkan serangan itu. Kini sepakat sudut untuk pasukan Sumber pula. Saya rasakan pasukan Wolf akan teringat-ingat percubaan-percubaan yang mereka hasilkan di suku kedua dan ketiga tadi. Banyak juga percubaan yang dilakukan, tapi berjaya ditepis oleh penjaga gol Sumber. Ini peluang untuk pasukan Sumber untuk menambah jaringan mereka. Sepakan sudut lalu perlahan berjaya dikeluarkan oleh pemain pertahanan. Cubaan ditamatlah sudah perlawanan persahabatan di antara pasukan Wolf dan juga pasukan Sumber.
Akhirnya kemenangan berpihak kepada pasukan Sumber dengan keputusan masa penuh 2-0. Boleh saya katakan aksi perlawanan persahabatan yang cukup menarik, penuh dengan aksi dan disudahkan dengan 2 jaringan daripada pemain Sumber. Namun boleh saya katakan syabas juga untuk pemain pasukan Wolf yang berusaha cukup keras untuk aksi pada malam ini. Jadi syabas untuk kedua-dua pasukan. Apa yang penting adalah persahabatan yang dicipta menerusi sukan bola sepak. Itu yang lebih penting adalah ukhuwah di antara para pemain. Jadi ucapan terima kasih kepada semua yang menonton rakaman perlawanan pada malam ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada kedua-dua pasukan yang memilih EBF Sport sebagai media rasmi mereka untuk rakaman perlawanan aksi persahabatan pada malam ini. Jadi terima kasih dan masa penuh Wolf FC 0, Sumber FC 2.